Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke sesi ulang kaji kita. Okey, hari ini kita akan terjah terus ke bab 8 sejarah tingkatan 1, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Kita akan tengok macam mana tamadun ini bermula dan kesannya yang sangat besar kepada dunia. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, jom kita mulakan dengan perbandingan yang sangat jelas ni. Cuba tengok beza antara kiri dan kanan. Di sebelah kiri, masa zaman jahiliah, nampak macam huru-hara sikit kan? Semua berasaskan semangat puak-puak atau asabiah. Tapi bila kita tengok di sebelah kanan, di bawah naungan Islam, wujudnya satu konsep kesatuan, iaitu ummah. Perubahan yang sangat drastik daripada perpecahan kepada perpaduan. Ini dia plan perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan imbas kembali keadaan dunia sebelum kedatangan Islam. Kemudian, kita akan lihat detik-detik permulaan tamadun ini, kita akan kaji kepimpinan Nabi Muhammad SAW dan bahagian yang paling best, kita akan selongkar sumbangan-sumbangan hebat tamadun Islam yang masih kita rasai sehingga ke hari ini. Okey, kita masuk bahagian 1, dunia sebelum Islam. Jadi untuk kita betul-betul faham kenapa Islam itu membawa satu perubahan yang besar, kita kena tahu dulu macam mana keadaan masyarakat Arab pada zaman yang kita panggil zaman jahiliyah ni. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, first thing first, apa maksud jahiliyah ni sebenarnya? Ini sangat penting. Ia bukan bermaksud orang pada zaman tu tak pandai membaca atau tak ada ilmu langsung. Tidak. Mereka ni hebat bersyair, pakar dalam perniagaan. Tapi jahil di sini merujuk kepada kejahilan dari segi akidah. Macam, kita ada kereta paling canggih tapi tak ada Waze atau Google Maps. Jadi tak ada petunjuk, tak ada Nabi atau kitab suci yang membimbing. Itulah maksudnya. Cuba bayangkan kehidupan masa tu. Segalanya berpusat pada kabilah ataupun puak masing-masing. Semangat asabiah atau kesukuan yang melampau ni memang tebal gila. Sikit-sikit nak gaduh, sikit-sikit nak berperang. Kadang-kadang, isu kecil macam unta terminum air di kawasan puak lain pun boleh mencetuskan perang yang makan masa bertahun-tahun. Dari segi ekonomi pula, amalan riba tu menekan orang miskin. Memang satu sistem yang tak adil. Nah, kita masuk bahagian 2. Dalam keadaan yang kelam kabut dan tidak teratur inilah, lahirnya seorang insan yang akan mengubah segalanya. Jom kita lihat macam mana fajar baru mula menyingsing untuk peradaban manusia. Tarikh ni, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ia bukan sekadar satu tarikh dalam kalender. Ia adalah titik perubahan, a major turning point dalam sejarah dunia. Dari sinilah bermulanya satu transformasi besar-besaran, cara manusia berfikir, cara masyarakat diatur dan cara sesebuah negara ditadbir akan berubah buat selamanya. Dan legasi ini tak berhenti di situ. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, tamadun Islam terus berkembang pesat. Bermula dengan zaman Khulafa al-Rashidin, kemudian diperluas oleh kerajaan Bani Umayyah yang sampai ke Sepanyol, diikuti zaman keemasan ilmu di bawah kerajaan Bani Abbasiyah sehinggalah ke Empire Turki Uthmaniyah yang hebat tu. Perkembangannya memang luar biasa. Baiklah, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik bagi saya. Bahagian 3, Nabi Muhammad SAW sebagai arkitek perubahan. Kita akan lihat baginda bukan sahaja sebagai seorang nabi, tapi sebagai seorang pemimpin yang menyeluruh, seorang negarawan, seorang perancang ekonomi, ketua masyarakat dan juga panglima tentera. Semuanya dalam satu pakej. Slide ni merumuskan 4 teras utama kepimpinan baginda. Pertama, sebagai pemimpin negara, baginda telah menggubal Piagam Madinah. Ini pada dasarnya adalah perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Kedua, sebagai pemimpin masyarakat, baginda berjaya menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Dalam ekonomi pula, riba yang menindas dihapuskan dan digantikan dengan perdagangan yang adil. Dan akhir sekali, sebagai pemimpin tentera, strategi sentiasa diutamakan dan perang adalah pilihan terakhir. Cukup lengkap. Okey, kita dah tengok kepimpinan yang hebat. Persoalannya sekarang, apakah impak atau sumbangan tamadun ini kepada dunia? Jom kita bedah siasat dalam bahagian 4. Dari segi politik, sumbangannya sangat revolusioner. Konsep ummah diperkenalkan. Cuba bayangkan, dalam zaman di mana semua orang taksub dengan puak sendiri, Islam datang membawa idea bahawa kita semua ini adalah satu komuniti, tak kira bangsa dan keturunan. Dan ada pula sistem syura, iaitu membuat keputusan melalui mesyuarat dan perbincangan. Ini satu idea yang sangat maju pada zaman itu. Dalam ekonomi pula, munculnya institusi yang sangat sistematik seperti Baitul Mal. Ia berfungsi macam Kementerian Kewangan hari ini untuk menguruskan harta dan kewangan negara. Lepas tu, ada pula sistem zakat dan wakaf. Ini ibarat jaring keselamatan sosial untuk memastikan golongan miskin dan yang memerlukan sentiasa terbela. Sistem yang sangat adil dan bijak.
Dan sumbangannya bukan setakat politik dan ekonomi saja. Dari segi sosial, Islam mengangkat martabat kaum wanita, memberikan mereka hak-hak yang tak pernah mereka nikmati sebelum ni. Dan yang paling penting, tamadun Islam sangat-sangat mementingkan ilmu. Dorongan untuk mencari ilmu inilah yang telah melahirkan ramai cendekiawan hebat dalam bidang astronomi, matematik dan perubatan yang penemuan mereka menjadi asas kepada sains moden. Pusat-pusat ilmu ini bukan hanya tertumpu di Timur Tengah. Di Eropah, bandar-bandar seperti Cordoba dan Toledo di Spanyol telah menjadi pusat pengajian yang disegani. Sarjana dari seluruh Eropah datang ke sini untuk belajar. Di sinilah banyak karya-karya hebat dari dunia Islam diterjemahkan, dan ilmu inilah yang kemudiannya membantu mencetuskan zaman pembaharuan atau Renaissance di Eropah. Okey, kita ke bahagian terakhir. Jom kita lihat sumbangan yang paling jelas kita boleh nampak dengan mata kita sendiri, iaitu seni bina Islam yang memang cantik dan mengagumkan. Setiap rekaan dalam seni bina Islam mempunyai fungsinya tersendiri, bukan sekadar hiasan. Menara dibina tinggi untuk laungan azan. Mihrab sebagai penunjuk arah kiblat. Kubah yang besar dan megah tu pula bukan saja nampak cantik, tapi ia juga membantu mewujudkan ruang solat yang terasa lapang, tenang dan mempunyai akustik yang baik. Semuanya difikirkan dengan sangat teliti. Ini dua contoh yang paling ikonik. Di sebelah kiri kita ada Istana Alhambra di Spanyol dengan seni ukiran yang sangat halus dan terperinci. Di sebelah kanan pula, Masjid Biru di Turki, satu simbol kemegahan masjid. Kedua-dua bangunan ini masih berdiri gah dan dikagumi oleh seluruh dunia sehingga ke hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya, apakah warisan utama tamadun Islam? Ia adalah legasi sebuah masyarakat yang dibina atas dasar keadilan, ilmu pengetahuan dan juga keimanan. Impaknya bukan sahaja dirasai oleh orang Islam, tetapi oleh seluruh peradaban manusia. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada semua sumbangan hebat yang kita dah bincangkan tadi, pada pendapat anda, yang mana satukah yang mempunyai impak paling besar dalam dunia moden kita hari ini? Adakah sistem politiknya, ekonominya, atau mungkin sumbangannya dalam bidang sains? Fikir-fikirkan. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama saya dan selamat maju jaya.